Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 truck pickup yang paling top sekali di Malaysia. Maksud truck pickup yang paling top di sini adalah ramai pengguna, senang jaga dan yang paling kita tak nak sekali adalah kes kecurian yang agak tinggi pada truck pickup ini. Antara 5 kereta yang dilistkan dalam video ini, nombor 1 boleh dikatakan paling kurang sekali dan yang kelima sekali merupakan yang paling banyak sekali digunakan oleh orang ramai. Sebenarnya untuk video kita kali ini dicadangkan oleh saudara kita ini. Saya rasa dah lama beliau cadangkan topik ini. Alhamdulillah hari ini baru berkesempatan serta ada peluang untuk kita jelaskan mengenai 5 truck pickup yang top di Malaysia hari ini. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat truck pickup apakah yang paling win sekali di Malaysia hari ini. Pertama, Nissan Navara. Mula-mula sekali kita lihat kelebihan yang ada pada Nissan Navara hari ini. Nissan Navara hari ini mula diperkenalkan sekitar tahun 2023. Sebut saja tentang Nissan Navara, kelebihan yang ada pada Nissan Navara ini ianya terkenal sebagai sebuah kenderaan ataupun sebuah truck pickup yang menggunakan sistem suspension rear suspension multi-link. Bukan leaf spring seperti kebanyakan truck pickup yang ada pada hari ini. Jadinya hasilnya kurang melantung bila jalan tak rata, agak selesa untuk perjalanan yang jauh dan rasa hampir seperti bawa sebuah SUV. Sebab itulah ramai yang cakap Nissan Navara antara 4x4 yang sedap dibawa atas jalan biasa. Daripada segi enjin pula, saya boleh katakan Nissan Navara sahaja yang ada dua varian enjin tetapi dengan horsepower yang berbeza, iaitu enjin 2.5 liter turbo diesel. Manakala untuk kos servis Nissan Navara ini untuk yang minor servis bermula daripada harga 220 sehinggalah 320 ringgit untuk yang minor servis. Manakala untuk maju servis pula, Nissan Navara terbaru pada hari ini bermula daripada harga RM1,000 sehinggalah RM1,300. Dan harga road tax pula untuk Nissan Navara terbaru pada hari ini sekitar RM830. Itu kelebihan serta ciri-ciri yang ada pada Nissan Navara hari ini. Manakala kelemahan yang ada pada Nissan Navara hari ini adalah jika korang selalu guna truck pickup ini sebagai untuk angkat barang ataupun towing, saya boleh katakan Navara bukan pilihan yang terbaik disebabkan oleh sistem suspension multi-link yang digunakan. Itu kelemahan pertama. Manakala kelemahan kedua adalah pernah ada isu kerosakan kecil sebelum ini seperti kebocoran minyak enjin, magnetik puli aircon yang selalu rosak, suspension mudah berbunyi. Dan daripada segi aksesori pula, hanya Nissan Navara sahaja yang tidak boleh berganti rim dengan 4x4 yang lain. Maksudnya nak tayar pada Nissan Navara ini hanya untuk dia sahaja. Kedua, Mitsubishi Triton. Kelebihan yang ada pada Mitsubishi Triton hari ini adalah ianya menggunakan enjin 2.4 liter turbo Myvac diesel. Enjin Myvac turbo diesel ini mampu menghasilkan kuasa 181 horsepower, antara yang tertinggi jugalah dalam kelasnya. Yang membezakan ataupun kelebihan yang ada pada Mitsubishi Triton hari ini berbeza dengan 4x4 yang lain adalah ramai yang cakap ia antara truck pickup yang stabil atas highway serta off-road. Dan daripada segi harga pula, ia antara truck pickup yang harga paling rendah ataupun paling murah berbanding truck pickup yang famous di Malaysia. Jadinya kebanyakan pengguna hari ini ramai yang pilih Triton disebabkan oleh value for money. Untuk kelemahan pula yang ada pada Mitsubishi Triton pada hari ini sama seperti truck pickup yang lain juga, agak melantung bila jalan tak rata disebabkan oleh sistem suspension yang agak keras. Tambahan lagi jika tiada barang di belakang. Pernah ada isu Mitsubishi Triton yang sebelum ini seperti alternator mudah rosak, ada leaking minyak hitam pada cover head dan pernah ada yang kena chassis boleh bengkok kalau overload. Kesimpulan yang boleh kita buat mengenai Mitsubishi Triton pada hari ini, kalau korang nak sebuah truck pickup yang harga mampu milik berbanding truck pickup yang famous di Malaysia pada hari ini, ada ciri-ciri off-road dan banyak alat ganti ataupun banyak alat aksesori yang boleh digayakan pada Mitsubishi Triton ini, korang boleh consider untuk pilih Mitsubishi Triton yang terbaru pada hari ini. Namun kalau korang nak resale value
value yang agak tinggi, mungkin pickup lain yang agak sesuai. Seterusnya, ketiga, Ford Ranger. Pasti dalam senarai truck pickup akan ada jenama Ford Ranger ini. Okey, mula-mula sekali kita lihat kelebihan yang ada pada Ford Ranger ini. Ranger memang terkenal dengan enjin yang agak kuat serta daripada segi off-road cukup sesuai. Ada setengah model Ranger boleh angkat sekitar 3,500 kg barang. Sangat bagus bagi jalan yang tidak rata. Sistem 4-wheel drive-nya boleh traction pelbagai jenis kawasan. Tapi janganlah pula korang masuk dalam lumpur ataupun pasir untuk yang stock condition tanpa modif apa-apa. Daripada segi komfort, ia antara truck pickup yang terbaik termasuklah highway serta long distance driver. Bagi generasi baru hari ini, untuk Ford Ranger ini banyak fasiliti moden yang ditawarkan ataupun function-function yang lebih menarik. Dan yang terakhir sekali mengenai Ford Ranger ini adalah ia antara 4x4 ataupun truck pickup yang paling garang sekali desainnya ataupun rupanya dalam segmennya. Tidak dinafikan ramai yang beli Ford Ranger pada hari ini disebabkan rupa ataupun desainnya. Nampak mahal, sporty, boleh dikatakan ianya antara truck pickup sebenar kategori premium. Sebab itulah kalau yang mampu lagi mereka akan beli Waytrak ataupun Raptor. Hal ini kerana dua model ini terdapat ciri-ciri yang mewah pada sebuah 4x4, terutama sekali Raptor. Manakala daripada segi kelemahan pula untuk Ford Ranger pada hari ini, saya percaya ramai yang tahu, iaitu daripada segi kos maintenance ataupun kos penjagaan. Ianya agak mahal sedikit berbanding truck pickup di Malaysia yang lain. Risiko masalah gearbox untuk Ford Ranger yang sebelum ini ramai yang pernah kena untuk yang automatik. Dan kelemahan yang terakhir adalah untuk Ford Ranger pada hari ini adalah saiz yang agak besar, susah untuk masuk bandar. Kesimpulan yang boleh kita buat untuk Ford Ranger pada hari ini ataupun generasi Ford Ranger pada hari ini, jika nak nampak sebagai sebuah 4-wheel drive sebenar, ini adalah pilihan yang terbaik. Namun perlu diingatkan bukannya 100% untuk pekerjaan yang lasar. Keempat, Isuzu D-Max. Saya percaya pada hari ini ramai yang beli Isuzu D-Max ini disebabkan oleh rupa yang terbaru yang ditampilkan oleh Isuzu. Ia juga antara 4-wheel drive ataupun truck pickup yang paling jimat minyak serta paling kecil sekali liternya ataupun enjinnya dalam kategori truck pickup. Menggunakan enjin 1.9 liter turbo diesel dikenali sebagai Blue Power. Enjin ini mampu menghasilkan jarak perjalanan sekitar 13 ke 15 km untuk per liter. Enjin Isuzu D-Max 1.9 liter ini agak tahan lasak, tidak banyak sistem yang ditampilkan pada enjin ini. Dan saya boleh katakan ia antara truck pickup yang paling murah maintenance-nya untuk wear and tear. Itu kelebihan yang ada pada Isuzu D-Max pada hari ini. Manakala kelemahan pula yang ada pada Isuzu D-Max pada hari ini adalah enjin 1.9 liter ini adalah tidak sekuat ataupun tidak segagah truck pickup yang lain. Boleh dikatakan enjin stok agak lemau tanpa buat modifikasi. Kurang teknologi canggih berbanding truck pickup yang ada pada hari ini. Dan bahagian interior ataupun desain interiornya agak nampak lama pada sesetengah orang. Kesimpulan yang boleh kita buat mengenai truck pickup 1.9 Blue Power pada hari ini, jika korang nak sebagai sebuah truck pickup yang kos maintenance-nya agak rendah, kos wear and tear-nya agak rendah serta jarang gunakan truck pickup untuk pekerjaan, boleh consider pilih truck pickup 1.9 pada hari ini. Ditambah pula aksesori yang dikeluarkan pada D-Max hari ini cukup banyak. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah tak lain dan tak bukan adalah Toyota Hilux. Sebut saja tentang Toyota Hilux, pada hari ini ramai yang akan pilih kereta ini untuk aktiviti lasak ataupun pekerjaan. Memang sinonim sangat di mata rakyat Malaysia pada hari ini. Enjin yang dibina pada Toyota Hilux bermula daripada awal dulu sehinggalah ke hari ini cukup tahan lasak, sehingga kan ada yang pernah dapat mileage kosong-kosong balik. Untuk new Hilux pada hari ini, feature yang ditawarkan serba baru serta moden dan tidak banyak complicated kalau nak dibandingkan dengan Ford Ranger. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang Toyota Hilux pada hari ini, jika korang nak sebagai sebuah kereta yang cukup tahan lasak, boleh pilih Toyota Hilux pada hari ini. Tapi untuk
untuk nampak gaya pada sesetengah orang Hilux bukan begitu. Even versi Toyota Hilux GR sekalipun tetap nampak biasa lagi walaupun harganya agak mahal. Namun perlu diingatkan, jika korang memiliki Toyota Hilux pada hari ini antara truck pickup yang paling top sekali kes kecuriannya di Malaysia. Pastikan korang pasang GPS ataupun dashcam untuk pastikan kereta tersebut dalam keadaan baik. Siapa dekat sini pengguna Toyota Hilux pada hari ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 truck pickup yang famous sekali di Malaysia pada hari ini. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.